Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni akak nak kongsikan resepi kuah kacang yang pekat, lemak dan padu. Rasa dia sesuai sangat untuk dimakan dengan nasi impit atau sate. Jom kita tengok bahan-bahan dia dulu. 400 gram kacang tanah digoreng atau disangai dulu. Kemudian kisar kasar. 2 biji bawang besar, 6 ke 8 ulas bawang putih, 10 tangkai cili kering yang telah dikisar, 1 batang serai dititik, 2 batang serai, 1 inci hadia dan lengkuas. 3 bahan ni akak blender asing ya. Segenggam udang kering dan 1 ketul gula melaka. Langkah pertama, kita tumis bahan yang blender tadi. Bawang besar, bawang putih, udang kering dan serai dan telah dititik. Tumis sampai naik bau. Kemudian, masukkan halia, lengkuas dan serai yang kita blender asing tadi. Tumis lagi sampai betul-betul wangi. Seterusnya, masukkan cili kering yang dah di blender. Kena sabar sikit dengan bahagian ni. Tumis sampai pecah minyak. Bila cili dah pecah minyak, masukkan kacang kisar tadi, kacau rata dan tambah sikit air supaya kuah tak terlalu pekat. Masukkan gula melaka dan biar masak sampai kuah berubah warna dan mula pecah minyak semula. Akhir sekali, masukkan garam, gula pasir dan sedikit air asam jawa. Rasa dulu. Kalau kurang manis, boleh tambah gula. Kalau pekat sangat, boleh tambah air. Siap dah kuah kacang ni. Memang terbaik untuk makan dengan nasi impit atau sate. Jangan lupa, cuba dekat rumah ya. Terima kasih kerana tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak resepi dari akak. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.